Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dan kita berada pada penghujung bulan Zulqa'dah, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk awal bulan Zulhijjah. Jadi dalam bulan Zulhijjah ni ataupun bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah merupakan Ashurul Hajj, bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji. Cuma bila masuk bulan Zulhijjah ni ada kelebihan yang lain yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Nabi sebut tidaklah ada dalam hari-hari ini, maksudnya sepanjang tahun ni ada 355 hari. Kalau kalender Hijri ataupun Hijriah. Kalau tahun Masihi 365 kan? Ataupun 366 tahun lompat. Dalam hari-hari ini Nabi sebut al-amalus salihu fiha, amalan salih yang dilakukan padanya ahabbu ilallah min hadhil ayyam, lebih baik daripada hari-hari yang lain. Maksudnya dalam hadis Nabi sebut ada masa-masa tertentu ni jika kita buat amalan yang salih, amalan pada masa tu lebih baik daripada masa-masa lain. Sebab agama ni dia ajak kita ni kadang ada ibadat secara harian, secara mingguan, secara bulanan, secara tahunan. Boleh kata setiap masa tu ada. Ada yang ibadat yang sama, ada ibadat yang berbeza. Cuma dalam hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ni, Nabi sebut al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah. Amal salih yang dilakukan padanya lebih Allah suka. Sebab buat ibadat ni nak apa yang Nabi nak tonjolkan, kena cari yang Allah suka. Kadang-kadang orang buat ibadat ni dia tak ambil kira yang tu. Dia kata tak apalah asalkan aku suka. Kan? Asalkan sama macam orang. Dia tak ambil kira ibadat hak dia buat tu ahabbu ilallah, lebih Allah suka. Kan? Dan kita tahu hak mana yang Allah suka, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran dan apa yang dipraktikkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut macam tu, sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, adakah amalan soleh yang dilakukan pada masa-masa tertentu tu lebih baik daripada berjihad di jalan Allah? Sebab sahabat duk belajar antara ibadat yang terbaik ini adalah jihad.
Tiba-tiba Nabi sebut amalan soleh dilakukan pada masa-masa ni lebih Allah suka. Jadi sahabat tanya, adakah lebih baik daripada jihad di jalan Allah? Lalu baginda Nabi SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Maksud lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Illa, melainkan Nabi kata, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Melainkan, maksudnya Nabi sebut pengecualian. Melainkan Nabi kata, seseorang yang keluar pi perang, bawa diri dia, bawa harta dia, dan dia tak balik dah. Maksudnya dia mati syahid. Maksudnya orang mati syahid ni keistimewaan dia lebih lagi lah daripada orang yang beramal soleh. Cuma di sini amal soleh yang Nabi sebut min hazil ayyam ni masa mana? Iaitu merujuk kepada awal bulan Zulhijjah. Maksud berapa hari lagi kita nak masuk ni? Kan? Jadi masuk awal Zulhijjah ni, di samping puasa, kita banyakkan amalan soleh, solat Jumaat, solat qabliyah, ba'diyah, termasuklah apa yang Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sebut fa'aksiru fihin at-tasbih wat-tahmid wat-takbir wat-tahlil. Nabi kata perbanyakkan pada awal 10 Zulhijjah ni, banyakkan tasbih, kan, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Ini berapa hari lagi kita nak masuk. Tuan-tuan bapa yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi tadabbur ayat-ayat pilihan. Kita akan sambung lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadat haji. Minggu lepas kita telah membaca ayat 196 surah Al-Baqarah. Walaupun tak habis, dah sikit lagi kita nak ni. Pagi ni kita baca dulu ayat 197 hingga ayat 199 surah Al-Baqarah pada muka surat 31, juzuk yang kedua. Ayat 197 hingga ayat 199 surah Al-Baqarah pada muka surat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 197 surah Al-Baqarah yang bermaksud masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh berbuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekalan dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal yang dapat memikir dan memahaminya. Ayat 198, tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia daripada Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di tempat Masy'aril Haram, yakni di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Dia telah memberikan petunjuk hidayah kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah daripada golongan orang yang salah jalan ibadatnya. Ayat 199, selain dari itu hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan bapa yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang lalu kita membahaskan ayat 196 berkaitan dengan wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah kata hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Ayat ini mengisyaratkan kewajipan haji bersama dengan umrah. Dan sebab ulama khilaf dalam hadis berkaitan dengan rukun Islam. Hadis yang saya baca minggu yang lalu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyal Islamu ala khams, dibina Islam itu atas 5 perkara. Nabi kata, Nabi sebut mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi sebut solat 5 waktu sehari semalam, Nabi sebut zakat, puasa, dan yang kelima Nabi sebut wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji bagi mereka yang berkemampuan. Nabi tak sebut umrah, Nabi sebut haji. Dan surah Ali Imran pun Allah sebut haji juga, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan 'alan nas kepada manusia hajjul baiti, mengerjakan haji bagi mereka yang berkemampuan. Kan ayat ini secara khususnya membicarakan tentang kesempurnaan haji juga melibatkan ibadat umrah. Sebab tu kita sebut minggu yang lalu, haji tamattu' buat umrah dulu baru buat haji. Haji ifrad buat haji dulu lepas tu buat umrah.
ataupun orang yang pernah buat umrah dah sebelum tu, kalau pergi buat haji, dia buat haji saja. Sebab umrah dia buat dah. Satu lagi haji qiran. Haji qiran, niat serentak dan perbuatan dia serentak, iaitu haji dan umrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmat Allah sekalian, ayat 196 juga membicarakan tentang fidyah, tentang dam. Dan maksudnya orang yang langgar pantang larang ketika haji, ada 13 pantang larang. Sebahagian pantang larang itu dam dia, dam takhir dan takdir. Ya Allah isyaratkan dalam ayat ni. Allah sebut fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Dam takhir dan takdir ni, fidyahnya Allah sebut puasa. Puasa ni puasa 3 hari, aw sadaqatin aw nusuk. Bayar makanan kepada fakir miskin di Mekah, aw nusuk ataupun sembelih kambing. 3 tu boleh pilih. Orang yang buat kesalahan tu nak pilih puasa ke, nak pilih bayar fidyah ke, ataupun satu lagi dia bayar seekor kambing. Begitu juga dalam ayat ni Allah sebut fa idza amintum, bila kamu selamat. Sebab ayat ni sebut kalau orang yang tersekat kena bayar dam ihsar apa semua tu, tu kita kena belajar detail sebab kita nak ringkaskan je sebab minggu lepas dah bahas panjang dah. Bila kamu dah selamat, perjalanan selamat dah, hak kamu pernah pergi dulu tersekat apa semua, kena bayar dam, cukur rambut apa semua, kan, sebagaimana berlaku kepada baginda Nabi pada tahun ke-6 Hijrah yang boleh keluarnya perjanjian Hudaibiyah tu, ada sejarah di situ. Sebab Nabi tak boleh masuk Mekah, dah niat nak buat umrah dah, terpaksa batalkan umrah, sebab tak boleh masuk. Allah isyaratkan pada ayat 196 ni. Jadi dalam ayat ni Tuhan kata bila kamu dah selamat dah, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Ini ayat mengisyaratkan haji tamattu'. Maka hendaklah kamu bertamattu' dengan mengerjakan umrah ilal hajj, ke atas ibadat haji. Sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum dari Madinah, mereka niat buat haji sebab mereka nampak macam Nabi niat haji. Aisyah sendiri pun nampak macam Nabi ni niat haji, iaitu haji ifrad lah. Tetapi sahabat lain nampak, kami dengar Nabi niat labbaika hajjan wa umrah, merujuk pada niat qiran. Sebab tu antara pandangan yang kuat, jenis haji Nabi SAW adalah haji qiran. Haji qiran. Okey, bila sampai Mekah, Nabi suruh sahabat-sahabat yang niat haji ni tukar kepada buat umrah. Bila tukar kepada umrah, maksudnya haji itu tak jadi haji ifrad lah, dia jadi haji tamattu'. Tuhan isyarat dalam ayat. Cuma bila buat tamattu', buat umrah dulu, lepas tu haji, famastaysara minal hadi', maka kena bayar dam. Ayat ni isyarat, maksudnya wajib dia bayar dam yang mudah didapati. Famastaysara, mudah untuk kamu dapatkan dam tu, maksud dapatkan kambing untuk kamu bayar kambing. Maksudnya haji tamattu' kena bayar dam. Bayar dam tamattu' bukan sebab kesalahan. Sebab sebahagian ulama menganggap haji tamattu' ni berbanding dengan haji ifrad, baik haji ifrad, sebab haji ifrad tak kena bayar dam. Haji tamattu' kena bayar dam. Sebenarnya arahan untuk bayar dam, dam itu tak semestinya satu denda. Sebab tu dalam ta'rif berkaitan dengan dam ialah suatu ibadat gantian dalam bentuk puasa, bentuk bagi makan ke orang, dia masuk ibadat gantian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, kemudian Allah sebut di sini faman lam yajid, kalaulah orang yang buat tamattu', duit nak beli kambing tak ada ataupun kambing tak ada, Tuhan kata apa? Faman lam yajid, kalau dia tak dapati kambing tu,
Fasiyamu salasati ayyamin fil hajj, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari ketika musim haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari lagi ketika dia balik nanti. Maksudnya dia kena puasa berapa hari? 10 hari. 10 hari. 10 hari itu 3 hari semasa mengerjakan haji, 7 lagi Allah benarkan. Nanti balik kanyak nanti perhabis hak 7 hari lagi. Tetapi kalau setengah orang memang dia selepas haji dia lambat lagi nak balik. Dan ni ada minggu depan. InsyaAllah saya pun insyaAllah pergi bertugas sana. Hari Rabu minggu depan, KT 91. Hari tu kalau nak kira tu masuk 1 Zulhijjah. Kan? Maksudnya kira pi 1 Zulhijjah, balik nu awal Muharram. Awal Muharram. Jadi tempoh nak bayar dam tu untuk puasa ni masih ada ruang. Seolah-olah 3 hari hak musim haji tu dia boleh perhabis terus 10 hari. Kan? Kecuali dia kata tak apalah, 7 hari lagi nak sambung puasa kat Kangak lah. Ini yang disebut dalam ayat ni. Kemudian Tuhan sebut tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 hari yang dia kena puasa jika dia tak mampu bayar dam kambing. Okey, kemudian Tuhan nak cerita hak kena bayar dam tamattu' ni siapa? Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Orang yang kena bayar dam tamattu' ni, bagaimana Allah isyaratkan dalam ayat ini ialah orang yang mai luar daripada Masjidil Haram. Maksudnya bukan orang Mekah. Orang Mekah buat tamattu' tak kena bayar dam. Ini keistimewaan orang Mekah. Sebab tu Allah sebut di sini, lam yakun ahluhu, dia bukan ahli hadiril Masjidil Haram, yang berada berdekatan dengan Masjidil Haram. Ayat ini merujuk kepada orang Mekah. Orang Madinah pun kalau mai Mekah buat haji tamattu' juga kena bayar dam. Sebab special tamattu' buat umrah dan haji ni untuk orang Mekah tak perlu bayar dam. Cuma Tuhan peringatkan orang buat haji ni sebenarnya. Haji ni nampak simple. Macam ibadat-ibadat yang lain. Allah akan sebut wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ibadat ni Tuhan tak bagi kita main-main sebenarnya. Kadang-kadang manusia ni dia kata tak apalah, walaupun Nabi tak buat, apa salahnya? Bukan Nabi larang pun. Padahal apa tujuan? Apa tujuan Allah hantar Nabi sebagai menjadi contoh? Kan? Ada orang boleh dia guna ayat macam tu, dia kata apa salahnya? Kan? Lama dah orang dah buat macam tu. Bahaya ibadat yang tak berteraskan kepada sumber ni. Sebab tu dalam urusan haji ni, dah lah nak pergi haji tu habis duit dah. Tiba-tiba kena amaran dengan Tuhan pula, Tuhan kata bertakwa kepada Allah. Soalan Tuhan nak kata macam mana? Hampa nak buat haji ni kena takut ke Allah lah. Jangan duk pandai-pandai buat ibadat haji ni. Lalu Tuhan kata wa'lamu, kamu kena tahu, Tuhan kata annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat berat balasannya. Tiba-tiba orang nak buat haji, sepatutnya Tuhan katalah ayat ni kepada orang tak buat haji. Ada orang sebulan gaji boleh pergi buat haji terus, tak buat haji, mati dalam keadaan tak buat haji. Sepatutnya ayat ini amaran kepada orang tak buat haji sepatutnya. Tetapi tak. Orang yang tak buat haji pun ada amaran dia. Orang yang buat haji pun ada ketetapan dia, ada peraturan dia. Kan? Bagaimana Tuhan letak di sini, kena takut ke Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah amat berat, syadidul iqab, sangat berat balasan dia. Seolah-olah buat ibadat haji ni jangan duk main-main lah, buat betul-betul. Kan? Tuan-tuan, kita boleh tengok sebenarnya bila musim haji nanti, kita tengok dalam YouTube, dalam Facebook, dalam TikTok apa semua, orang boleh tawaf sambil duk rakam ni. Allahu Akbar. Ni sambil dalam Arafah ni.
Sami duk ukuh ni, duk berlaku, duk pada buat video call dengan anak. Sami buat teriak ni, mak teriak kampung, sami duk teriak apa semua. Allah, carilah masa lain, fokus pada ibadat. Kan? Bila Tuhan bagi amaran ni, maksudnya dalam ramai-ramai orang buat haji banyak tak kena sebenarnya. Kalau tak Tuhan yang Maha mengetahui, tak akan bagi amaran yang macam ni. Sepatutnya orang hak pi haji dah Tuhan pujuk, bagui hampa buat haji, hampa taat dengar cakap aku, hampa himpun duit sikit-sikit, bagui hampa. Tak, Tuhan bagi amaran seakan-akan orang hak pi haji ni pula macam buat salah kat situ. Kan, maksudnya dalam buat ibadat kita berhati-hati sebenarnya. Kan, ikut apa yang Nabi buat. Belajar tentang syarat penerimaan ibadat. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, ikut tata cara, usaha bagi sama sebiji macam Nabi SAW ajak kita. Ayat 197. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Allah kata haji difardukan pada bulan-bulan tertentu. Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari Zulhijjah. Sebab apa 10 hari? Dia tak jadi sebulan Zulhijjah. Masa terakhir untuk orang niat haji ialah sebelum masuk subuh pagi raya Korban. Pagi raya bila? 10 Zulhijjah lah. Sebelum masuk subuh tu, kira last. Kan, last untuk orang niat haji ni, dia kena bagi dan sempat masuk Arafah. Sebab masa wukuf di Arafah mula zuhur 9 Zulhijjah, waktu dia tamat sebelum masuk subuh pagi 10 Zulhijjah. Kena dah masa tu. Kalau dia niat haji sebelum masuk Arafah tiba-tiba azan subuh, tak kira haji dia tahun tu. Tak kira haji. Sebab wukuf di Arafah ni rukun yang utama. Ada rukun boleh tangguh. Tawaf, sa'i haji. Habis haji, balik dari Mina, dia tak mau tawaf dan sa'i lagi. Tak ada masalah, dia boleh ditangguhkan. Cuma tak selesailah ibadat haji dia. Kalau dia dah tahallul awal, bila dia tak tawaf dan sa'i, maksudnya dia belum lagi tahallul yang kedua. Maksud dia masih lagi sangkut dengan pantang larang ketika haji. Kan? Tetapi dia boleh tangguh, dia boleh pelambat, cuma dia masih sakut dalam tahallul yang kedua. Tetapi wukuf di Arafah dia seolah mandatori. Siapa terlepas, habis haji dia. Kan Nabi kata apa? Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah kemuncaknya pada wukuf di Arafah. Okey, kemudian faman farada fihinal hajj. Allah kata siapa yang memfardukan, siapa yang berazam nak buat haji, ni orang yang confirm dapat pi tahun ni. Jadi siapa yang nak buat haji ni, Tuhan kata, Tuhan sebut 3 perkara. Fala rafasa, jangan dia buat perkara keji. 2 makna di sini. Makna yang pertama, jangan buat perkara keji. Mulut ke, perkataan pada perbuatan ke, itu perbuatan keji. Yang kedua, ayat ini mengisyaratkan rafas di sini ialah maksudnya persetubuhan suami isteri. Ayat yang Tuhan guna istilah rafas ni ada dalam perbahasan ayat berkaitan dengan puasa. Kita puasa baru ni ada ustaz-ustaz baca uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Malam Ramadan Allah kata Allah benarkan, Allah halalkan untuk kamu ar-rafas. Buat sesuatu dengan isteri kamu. Kan maksud di situ ayat sindiran ataupun ayat dia panggil kinayah ataupun bahasa tersirat kepada persetubuhan suami isteri. Kan? Okey. Jadi fala rafasa wala fusuqa. Jangan buat perkara fasik. Jangan buat maksiat ketika haji. Wala jidala fil hajj. Begitu juga jangan duk bergaduh masa haji.
Ruang nak bergaduh masa haji ni memang sangat berisiko. Bila pi lain bangsa, lain warna kulit, lain bahasa, lain tabiat, lain perangai, mudah sangat nak bergaduh sebenarnya. Mudah sangat nak bergaduh. Ada orang tawaf, Masya Allah, bagi tertib, doa masing-masing. Ada orang tawaf, dia kacau habis orang lain nak tawaf. Ada orang tawaf, dia buat geng kumpulan dia tu, dia belah habis orang lain. Kan? Maksudnya ada orang ni pelbagai. Dia ada sifat kerah dia. Kan? Maksudnya kita Alhamdulillah, Malaysia ni baguslah. Kan? Sebab tu boleh kata, pengurusan tabung haji setiap tahun kita ni, selalu kita dapat anugerah setiap tahun. Sebab apa? Kita ni sebab orang kita baguslah. Orang kita ni, dia tak ada lah. Cuma orang kita ni mulut je lah. Kan, mulut je lah. Kadang dia nak marah ke orang, balik kat bilik tak habis, dia kata siap pakcik Turki tu, balik Malaysia siap. Dia kata aku jumpa kat Malaysia siap dah. Bodoh, dendam dia tak habis lagi. Kan, pakcik Turki tu tak ada apa-apa belah dia, dia tak rasa apa pun. Yang kita kena belah ni balik duk dendam tak habis lagi. Tu kadang masalah kita. Mulut kita ni kita tak boleh nak kawal. Dari sudut tabiat kita, nampak ketertiban kita ni. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, wa ma taf'alu min khairin, Tuhan kata apa yang kamu buat benda kebaikan, Tuhan tahu. Tuhan tahu, Allah kata. Wa tazawwaduna fi haji ni, Allah kata kena ada bekalan. Sebab tu orang pergi haji ni, dia dianggap mampu bila dia ada duit yang boleh bawa dia pergi Mekah, dan dia ada duit untuk belanja kat sana, dan dia ada duit untuk dia tinggal nafkah anak-anak yang ditinggal kat sini. Itu 3 perkara utama selain daripada kesihatan fizikal dia. Kan, itu dia panggil manistata' ataupun al-istita'ah, berkemampuan. Cuma sebaik-baik bekalan, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan Tuhan kata adalah takwa. Ayat ini nak menjawab kepada penghujung ayat 196 yang Tuhan bagi amaran. Tuhan kata takut kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat kerah balasan dia untuk orang yang buat haji. Jadi nak elak daripada kita ni buat sesuatu yang mendapat kemurkaan Allah, Allah suruh kita bawa bekalan kita nak pi sana selain pada harta benda kita, at-taqwa. Ketakwaan kepada Allah kena bawa. Sebab tu penghujung 196 Tuhan kata hendaklah kamu takutkan Allah. Jadi takutkan Allah itu bekalan yang terbaik, Allah kata. Wattaquni ya ulil albab, takutlah kamu kepadaku wahai orang yang ada akal. Kan? Kemudian ayat 198 berkaitan dengan perjalanan haji. Tuhan kata tidak menjadi salah kepada kamu untuk kamu antabtaru fadlan min rabbikum. Maksudnya Tuhan benarkan ada orang pergi musim haji ni, dia ada bisnes dia. Kan? Kalau tak ada orang pergi jual kat sana, jemaah nak makan apa? Jadi ada orang yang bawa barang pergi jual kat sana. Banyaklah makcik-makcik dari Fatani. Musim haji dia bawa perkakah nasi dagang, nasi kerabu pergi jual kat sana. Dan untuk dapat pendapatan, setengah orang tu dia ada duit untuk pi dan balik je, untuk belanja kat sana tak ada. Kan dulu saya ingat masa student dulu kami buat haji, makcik-makcik Rusia ni depa bawa jenis teropong hak perang, depa bawa jenis benda-benda hak daripada Rusia lah untuk jual semasa di Mina. Kan macam-macam jualan ada, Tuhan benarkan. Kan, sebab tu orang kalau dia businessman, businesswoman, pi haji, bawa kad tu. Kad, business card tu. Kan, seolah-olah kita boleh promosi bisnes kita. Kan, this is my card. Kan, maksudnya kita boleh. Kan, boleh kita nak promote perniagaan kita. Tuhan benarkan. Tuhan benarkan. Okey, kemudian, فَإِذَا أَفَضْتُ مِنْ عَرَفَةٍ, Allah kata, bila kamu bertolak dari Arafah, bila ni? 9 Zulhijjah. Hari 9 kita berada Zulhijjah, kita wukuf mula zuhur sampai maghrib tu. Dari maghrib tu kita dah mula dah nak bergerak ke Muzdalifah.
Tuhan sebut pada sini, bila kamu bertolak dari Arafah, fazkurullah 'indal masyaril haram. Hendaklah kamu berzikir memuji Allah ketika berada di Muzdalifah. Sebab apa Tuhan sebut macam tu? Bila kita dah sehari dah letih kan Arafah, bergerak pula Muzdalifah, memang lagi letih sebenarnya. Sampai ke Arafah, sampai ke Muzdalifah tu sebenarnya masa kita rehat dah. Dalam kita rehat bermalam di Muzdalifah malam raya tu, Tuhan kata jangan lupa untuk ingat ke Allah. Fazkurullah, banyakkan ingat kepada Allah ketika berada di Muzdalifah. Wazkuruhu kama hadakum, hendaklah kamu ingat kepada Allah, banyak sebut nama Allah sebagaimana Allah bagi petunjuk kat kamu. Kalau bukan sebab petunjuk Allah kat kamu, kamu tak sampai sini. Wa in kuntum min qablihi, dan kamu sebelum ni Tuhan kata laminad dhalin, daripada orang-orang yang sesat. Allah nak isyaratkan kepada sahabat-sahabat yang buat haji. Kan? Dulu zaman jahiliah dulu dia buat haji juga. Tetapi cara orang yang sesat, kalau tawaf tu tawaf telanjang bogeh. Kan? Buat haji dah, tetapi cara yang sesat. Jadi Tuhan nak ungkit, Tuhan kata kamu dulu sebelum ni, kalau bukan petunjuk Tuhan, kamu adalah golongan yang sesat. Lalu pada ayat 199, summa afidu, selain pada kamu nak bertolak turun dari Arafah nak pergi ke Muzdalifah, wastaghfirullah, selain berzikir memuji Allah, Tuhan kata apa? Wastaghfirullah, banyakkan beristighfar, banyakkan memohon keampunan daripada Allah. Dia masa tu dia termasuk, sebab tu saya sebut muqaddimah hadis tadi tu, bila kita berada pada 10 awal ataupun awal Zulhijjah ni, kita yang tak buat haji, orang buat haji juga sama macam kita. Perbanyakkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kita hak tak buat haji pun sama. Banyakkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyakkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sunnah daripada awal Zulhijjah. Untuk orang haji pula, dia ada tambahan talbiyah. Hak lain semua sama dengan kita. Kita tak pergi buat haji, cuma mereka ada tambahan talbiyah je. Cuma kita hak tak pergi haji, jangan duk talbiyah pula. Kan, kita tak sunnah untuk kita. Tak sunnah untuk kita. Hak tu sunnah orang yang berada dalam ihram. Allah tutup ayat ini, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 200 kita berhabis tu lah, cuma saya singkatkan je. Tuhan kata ketika kamu buat ibadat haji, banyak ingat Allah sebagaimana kamu ingat kepada mak ayah kamu, ataupun kamu kena ingat ke Tuhan lebih lagi. Tuhan bagi contoh. Kadang-kadang orang ni, ustaz macam mana nak ingat kat Tuhan? Allah sebut sini, kamu ingat kat Tuhan sebagaimana kamu ingat kepada mak ayah kamu. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kamu ingat kepada mak ayah kamu. Maksudnya, kadang-kadang kita ni bila sakit, kita tak sebut nama isteri, kita sebut mak kita. Mak, padahal mak mati lama lah. Kan setengah orang keluar. Sebab tu fitrah kita ni, orang ke dewasa ni, dia banyak mimpi. Zaman hak dia kecil, mimpi dengan mak ayah dia. Itu manusia. Jadi tabiat manusia ni, Tuhan kata, kamu nak ingat kat Tuhan, kamu nak sebut Tuhan banyak-banyak. Sebagaimana kamu duk sebut mak ayah kamu, kamu duk, macam kita kalau kita bangga apa, kita bangga dengan keluarga kita sebenarnya. Kan? Jadi, Tuhan bagi contoh tu. Au asyadda zikra. Ataupun Tuhan kata, kamu ingat lebih kepada Tuhan. Lalu Tuhan sebut, ada manusia bila masa haji dia hanya minta Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami nak apa yang ada kat dunia. Jadi orang yang macam tu Tuhan kata apa? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Disebabkan dia minta dunia saja, akhirat Tuhan tak bagi, Tuhan kata. Tu ayat mana? Ayat 200. Ayat 201. Tuhan nak cadangkan kepada kita. Wa minhum, Tuhan puji golongan ni. Ada sebahagian mereka ketika haji ni, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana.
ayat ni sebenarnya dia ada kaitan dengan ibadat haji. Dan disebut dalam hadis bagaimana ini ibu kepada segala doa. Bukan musim haji sahaja baca doa ni, masa lain pun kita baca doa ni. Sebab apa? Kita minta hak dunia ni hak baik saja. Kita minta hak akhirat hak baik saja. Dan kita minta Allah jauhkan daripada neraka. Sebab apa? Sebab orang minta dunia ni, dunia ada belaka sebenarnya. Hak baik, hak buruk, hak jahat ada belaka. Jangan minta umum macam tu. Tuhan bagi sungguh kat kita. Tetapi kita minta kat Tuhan yang hasanah saja. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Minta Allah jauh daripada api neraka. Dan ayat yang 202, mereka akan dapat habuan apa yang mereka usahakan. Seolah-olah Tuhan nak cerita macam ni. Apa yang kita minta, apa yang kita istighfar, apa yang kita berzikir, last sekali berbalik kepada apa yang kita usahakan. Wa in wallahu sari'ul hisab, Allah amat cepat hitungan dia. Tadi amaran. Hak ni Tuhan nak sebut pula sifat dia. Tadi sifat dia Tuhan kata dari sudut balasan Tuhan sangat keras. Tuhan tak kira dah. Tetapi hak ni bila kita buat baik pun semua Tuhan kata sari'. Tuhan ni amat cepat dari sudut perhitungan dia. Dan ayat yang terakhir berkaitan dengan ibadat haji 203, hak ni berkaitan dengan nafar awal dan nafar yang kedua. Nafar awal keluar dari Mina pada 12 Zulhijjah. Nafar yang kedua ialah keluar dari Mina pada 13 Zulhijjah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.